Glossil Ultimate Coating. Majority ramai orang Malaysia dah tahu apa itu coating. Okey, untuk Glossil Ultimate Coating ni, dekat bahagian mana yang korang boleh apply? Satu, bahagian body lah. Body, grey, lampu. Bahagian yang kedua, sport ring. Contoh macam ni. Ni kereta tak basuh lagi lah. Nanti saya basuh, nanti saya tunjuk video untuk apply dekat sport ring. Ni dekat bahagian sport ring. So, dekat mana saja cat tu ada, korang boleh apply Glossil. Apa yang korang dapat kalau korang check out je sekarang? Okay, first, harga diskaun. Kain, spray asing supaya tak leaking dan Glossil Ultimate Coating. Okay, apa yang korang dapat? Gloss. Kereta korang akan sentiasa berkilat. Hydrophobic yang tak lekat air. So, bila susah nak lekat air, kereta korang akan jadi susah gila untuk kotor. UV shield untuk protect kereta korang bila jemur tengah panas macam ni. So kalau korang tak percaya, korang boleh tengok video-video sebelum ni. Saya dah tunjuk banyak sangat result dia. Contoh macam tadi saya ada buat satu video. Saya dah apply sebelah je. So korang tengok. Nampak? Dia tak lekat air. So kalau hujan, korang bayangkan kalau korang drive, air akan hilang dengan angin-angin tu sekali. Korang check out je lah. Jatuh.